Okay, Assalamualaikum semua. Ini adalah video ke-49 saya kalau tak silap Hari ni saya purchase lagi satu DGT board. Yang ni DGT board yang ke-6. Yang plastik lah. yang kayu sekarang dah kurang kecuali satu lah yang serial punya tu. Ini yang saya purchase ni yang tak ada notation sebab apa? Saya nak mixkan jadi apa ni? Jadi team event. So hari ni bersama kita Cik Mat daripada Terengganu. Assalamualaikum Cik Mat. Terima kasih masuk dalam channel saya. So video kali ni kita fokus pada Cik Mat lah kan? Sebab orang dah selalu tengok muka saya kan. Okay. So untuk audience semua, Cik Mat ni antara legend lah, yang pembekal DGT antara yang terbanyak kat Malaysia. Dan bagi saya kenal Cik Mat first yang buat DGT waktu Sarawak 2014 kat ni. Waktu tu kan saya pernah cakap dekat seorang cikgu yang saya akan beli satu. Dan waktu tu saya ingat je cikgu tu kata daripada beli ni bayar duit deposit motor ke apa ke kan. Tapi kita nak kata passion. Bila kita ada passion ni ni lah, dari segi apa pun kita try untuk dapatkan kepuasan lah. Especially kalau benda ni macam dah sampai ultimate, orang nak tengok dia. Sebab dulu zaman saya tak ada benda ni, buat biasa je. Bila kita nak cerita kita menang pun macam shock sendiri. Okay, so boleh cerita sikit pada Cik Mat punya career dalam chess lah. Okay, Assalamualaikum semua dan terima kasih kepada Shin kerana jemput saya untuk join podcast pada malam ini. Saya sebenarnya dalam catur kira mungkin lama kot. Saya mula bermain catur sejak sekolah rendah dan seterusnya lah. So tournament yang pertama saya tahun 84 kot di Pulau Pangkor. Waktu tu kejohanan catur berpasukan entertain. Waktu tu mungkin beberapa buah negeri saja yang ambil bahagian. So daripada situ saya Jalan Raja di Bangunan Mara, Jalan Raja Laut, dan banyak lagi lah tournament anjuran PCMM di peringkat kejohanan catur mereka. Mungkin 85 tahun 85-86 saya dah terlibat sebagai pemain, dan kadang-kadang saya dipanggil oleh Hamid untuk bantu dia dari segi macam-macam jadilah buat. Waktu tu tidaklah macam sekarang, semuanya manual belaka, manual pairing dan sebagainya. Dan bila manual pairing terdedah kepada ketidakpuas-hati peserta-peserta yang mungkin yang kita tak sengajakan. Okay, so selepas waktu tu pairing menggunakan Swiss 46. Saya ingat dia Swiss 46 dah ada software lah, bukan pakai kad. Saya rasa Swiss 46 tahun 95 ke atas, 93 ke atas gitulah. Dia bawa lagi Swiss Perfect. Dia 96 dulu bawa Perfect. Swiss 46 dulu. Swiss Perfect kemudian. Okay. Swiss 46 keluar waktu tu komputer masih lagi di peringkat awal. Memang pakai DOS system. DOS system warna hitam. Okay. Kita kena masuk dulu lah. So waktu tu very simple pairing software saja. Okay. So senang. So kira satu peningkatan daripada manual pairing menggunakan pairing card. Kita organizer dekat Malaysia upgrade kepada Swiss 46. Lepas tu Swiss 46 keluar pula Swiss 48. Lepas tu barulah Swiss Perfect. Swiss Perfect lewat. Tapi lepas pada tu tiba-tiba dah keluar Swiss Manager. Swiss Manager mungkin tahun 2000 kot. 2000 lah. Tahun 2000.
waktu tu internet dan semuanya memang di peringkat awal lagi lah. So kita balik tadi pada yang Cik Mat kata main kat Pangkor tu, interstate. Waktu tu pakai Swiss Manager ke kad lagi? Mesh card lagi? Pakai kad. So berapa team main tu lah? Kalau tak silap saya 5-6 team saja. 5-6 team. Yang tu kau dia MSSM bukan? Bukan. Itu interstate. Interstate. Yang saya ingat KL. Waktu tu team Cibiliu lah. Okay. Perak. Okay. Selangor, PCMN, Terengganu, Kelantan. Mungkin itu saja negeri yang saya ingat. Waktu tu mana ada chess result kan. So semua rekod-rekod dan sebagainya, pairing dan sebagainya memang tak ada lah. Saya pun tak simpan. So memang waktu tu ada notation buat ke atau main rapid? Ada waktu time control classical. Time control classical. Dengan jam manual tu lah, jam analog. Dia ada tambahan masa ke apa ke? Tak ada. Main 60 minit macam tu. 90 minit lah. 90 minit. Tak ada tambahan masa. Tak ada tambahan masa. Okay. So menarik juga macam mana buat mesh card kan. Untuk yang kalau untuk arbiter-arbiter sekarang ni dia orang dah kenal Swiss Manager, dia tak adalah macam trigger apa panggil kesusahan tu macam mana macam dulu kan. Ya. Kalau waktu contohnya dia play open. Biasanya pairing dibuat oleh arwah Ibrahim Yaakob. IA. Dan mungkin dibantu oleh Hamid. So memerlukan kecekapan yang tinggi jugalah untuk buat satu kategori ada 100 orang ke 100 lebih ke kan. Memerlukan kecekapan. Dan dulu punya equipment chess ni berapa banyak ke banyak macam sekarang ke hanya persatuan saja yang ada terbanyak? Sebab dulu 1 jam boleh agak mahal juga. Waktu tahun 80-an 90-an kebanyakan jam equipment semua dipunyai oleh persatuan. Persatuan Catur Melayu Malaysia. Individu taklah sebanyak sekarang. Mungkin dalam era sekarang ada individu yang mempunyai 100-200 jam yang kepunyaan sendiri. Waktu 80-an 90-an semua kepunyaan persatuan lah. Semua mana-mana sekolah ataupun mungkin terpaksa meminjam atau menyewa daripada persatuan. Bahan sekarang ramai yang orang punya jam 100-200 jam. Sekarang dan kalau tengok kalau tengok Shopee RM50, RM40 pun boleh dapat. Waktu 80-an dulu jam Jaeger. Analog Jaeger 150-160 Jaeger. Yang buatan Germany itu. Dulu tak ada buatan China. Jaeger the best clock diikuti dengan BHB. BHB semua daripada Europe, import daripada Europe. Jam DGT keluar tahun 90-an ke atas lah. Mula-mula model yang dia keluar DGT 3000 dengan LCD yang kecil tu. Warna oranye. Tak, warna merah tu. Merah. So design pun tak menarik. Waktu tu saya sempatlah beli satu 90-an dulu. So Cik Mat start jual DGT ni start bila jadi dealer? Saya rasa hampir 20 tahun lebih kot. 20 tahun mungkin 2000 kot. Tak 2000 kot saya tak ingat. Dah lama sangat. Yalah nak main benda-benda macam ni dia kena modal yang tinggi sebenarnya kan. Dia kena modal awal beli dulu. Sebab as the customer dia nak sampai dekat dia baru dia dah dia nak bayar. Transfer kan. So jadi kita cakap pasal pairing tadi kan. Pairing sekarang ni dengan internet dan semua sekali memang memudahkan. Kita peserta daftar Google Form, lepas tu bila dah selesai semua organizer boleh upload ke chess result. Senang saja. Waktu dulu tidak ada handphone. Kalau ada handphone tu tak mampu bayar, tak mampu beli. So kadang-kadang telefon di rumah selalu berbunyi pukul 12 malam, pukul 3 pagi, pukul 5 pagi, bermacam-macam. Itu antara pengalaman saya lah. Sebab kadang-kadang kita lambat balik kat rumah. Kan? So nombor telefon yang kita bagi nombor telefon rumah. So memang kadang-kadang keluarga kita bising juga kan. Pukul 12 malam ada orang call. Bising lagi ada gangguan telefon.
pukul 3 pagi ataupun pukul 5 pagi ada setengah pemain baru sampai. Dia kata macam mana nak pergi ke mana ke tempat main dan sebagainya. Itu yang kita ni lah yang agak mengganggu ketenangan sebab family waktu kita. tu yang tahu benda ni tak ramai. Macam sekarang sebab apa, show manager dah buat manual, so orang pun kalau nak tanya pun macam tanya sikit-sikit. Sebab benda tu easy to learn kan. Cuma dia bila datang complicated, contoh ada satu case tie break, ni satu case tie break tu dah ada dalam manual, kata untuk event ni kita pakai personal encounter dan everything. Bila dia setting game, dia pakai tie break yang default. Default bila kita buka je dia ada default dah. Kita sebenarnya kena manipulate benda tu kan. Kita kena arrange lah. So saya ada tanya dia, ada follow lah manual punya atas perbincangan player meeting ke apa ke kan, tie break ni. Dia kata tak ada, saya just buka komputer isi nama terus run. Lepas tu dia tanya saya, adakah nak kena buat balik pairing daripada round 1? Saya kata tak payah sebab tie break tak melibatkan pairing. Itu nak kata tu arbiter yang sekarang ni dia orang tak tahu dari segi parameter kat belakang tu. Kadang-kadang ada kes yang saya dengar, dia bila dia tie break salah, dia buat balik round 1. Dia kata yang round 1 tu tak valid sebab tie break salah. Tu yang kadang-kadang ada orang tak faham dari segi kita panggil apa, tie break dia tak mempengaruhi pairing. Tie break tidak mempengaruhi pairing. Dia just kedudukan selepas kita dapat result kan. Itulah sometimes kesian bila jadi kes macam tu kan. So bila kita tanya kenapa tak refer pada arbiter-arbiter yang pernah buat event ke apa kan. Jadi kadang-kadang ada MSD pun ada kadang KK macam ni, KK yang dia first time handle, dia ingat dia boleh, bila kita tanya pasal tie break, dia terus buat round 1 balik. Jadi macam tak kena lah benda tu kan. Bila pusingan telah selesai dijalankan, tak perlulah start balik. Cuma penganjur ataupun arbiter kena adjust balik turut time pairing tu. Yang resort. Dia kan dia boleh naik atas kan. Dia boleh manually tukar pairing yang mana menjadi keutamaan. Contohnya PE, personal encounter, followed by Buchov, pairing yang kedua. Lepas tu SB. Itu yang biasa, yang popular digunakan lah. Dan pairing tie break kita boleh maksimum sampai 5 kan. Tengok atas berapa orang peserta yang ada tu. Tapi kadang-kadang dekat MSSD apa yang berlaku, kadang-kadang pairing seeding tidak berdasarkan kepada pemain, kekuatan pemain. Mungkin pemain A sepatutnya seeded nombor 1, tapi ada kerana satu sebab pemain yang sepatutnya seeded nombor 1 diseededkan nombor tidak ada seeding. Boleh menyebabkan pemain yang kurang kuat tu mungkin boleh lompat dapat. Yasmin, kita kalau ikut yang last round ni kita nak buku betul meruas lah. Tak adalah first round dia jumpa, last kali dia jumpa yang weakest. So yalah, itu kadang-kadang lack of pairing pun ada main peranan penting, tetapi seeding juga ada fungsi dia. Dia mengelakkan daripada pemain yang kuat bertemu di awal permainan. Dia akan berjumpa di pusingan 4 ke 5 dan ke 6 ataupun di akhir pusingan. So Air kata daripada video ni, adakah Cik Mat tengok saya lupa nak introduce. Cik Mat adalah video arbiter. Sorry, saya nak lupa video arbiter, salah seorang arbiter yang bertaulah kat Malaysia. So kalau tengok suasana catur sekarang kan, apa yang Cik Mat nampak akan datang lah daripada segi kita punya community chess, dari segi kita punya future Grandmaster ke? Sejak 10 tahun terakhir ni saya nampak banyak perkembangan berlaku, banyak perubahan.
banyak kemunculan pemain-pemain baru. Tournament setiap minggu ada, dan penglibatan yang serius daripada ibu bapa, termasuk pelajar sendiri. Ia satu perkembangan yang menarik, tapi untuk melahirkan seorang Grandmaster, ia memerlukan banyak effort yang lebih. Kita perlukan pengalaman dari segi coaching, dari segi tournament, dan pengorbanan. Tidak, kalau kita bandingkan dengan pemain-pemain daripada luar negara, contohnya seperti dia, mereka adalah full time players, dan full time player yang dibayar. Di Malaysia kebanyakan yang bermain catur, budak yang hebat dalam pelajaran. Masuk sekolah menengah, mungkin dia memilih untuk ke sekolah asrama penuh. Bila duduk di sekolah asrama penuh, memang peluang dia untuk aktif dalam chess, sama ada untuk main chess ke, dalam tournament chess ke, untuk sesi coaching ataupun latihan, memang kita. Dan tournament tak ramai yang sanggup bercuti 10 hari untuk main chess. Kecuali masa cuti sekolah tu je lah budak-budak tu boleh main. Selepas benda tu tak ada yang, tak ramai yang sanggup invest. 10 hari buat tournament ataupun 5 hari buat tournament, tak pergi sekolah. So 1 bulan 2 kali 10 hari tak pergi sekolah. Semua tu mempengaruhi berapa banyak masa untuk kita melahirkan seorang Grandmaster. Okey, Cik Mat, terima kasih atas perkongsian. So insyaAllah kita jumpa lagi, sebab saya akan cuba untuk dapatkan next DGT saya, tapi itulah kena simpan duit lah. Ini pun nak dapat ke 6 ni pun dah banyak. Okey, maksimum 8. Maksimum 8 ataupun extra maksimum 10. Tu je cukup.